Jadi tuan-puan kena ingat, bila nak letak duit, prinsip ni tuan-puan kena pakai. Kaya penting, yang lebih penting tak jatuh miskin. Saya akan push ahli-ahli parlimen supaya government bagi loan kepada semua rakyat. Seorang 100,000, pergi labur tempat tu. Cukup setahun semua rakyat dah boleh bayar semua. Tiap-tiap tahun semua rakyat akan dapat 120,000 setahun. Tak payah kerja dah. Selesai dah ekonomi rakyat. Tapi realiti tak wujud, tuan-tuan. Yang offer 10% sebulan, semuanya scam. Tak kisahlah ustaz tu dah join, bekas polis tu dah pun join juga, tak kisah. Ini bekas orang bank negara, tak kisah. Semua tak boleh pakai kecuali dibuktikan sebaliknya oleh pakar. Macam mana nak tahu dia pakar? Ada pakar lain yang mengesahkan dia pakar. Ada pakar yang lain. Saya bukan pakar. Tapi kalau yang cakap tu saya pakar, Tuan Zaidi cakap saya pakar, Tuan Faizul cakap saya pakar, Tuan Alwi Adam cakap saya pakar, maksudnya tuan boleh realize. Sebab ini bukan partner saya. Ni independent pakar ni. Tuan Azizi Ali cakap saya pakar, maksudnya pakarlah sikit untuk masyarakat lah. Okay? Jadi tuan-puan kena ingat, bila nak letak duit, prinsip ni tuan-puan kena pakai. Kaya penting, yang lebih penting tak jatuh miskin. Ingat nak letak duit, KWSP, dapat duit KWSP banyak. Dapat duit pencen, gratuity banyak. Nak letak duit, cuba fikir. Kaya tu penting, tapi lebih penting tak jatuh miskin. Kalau lebur ni aku okey ke tak? Kalau lebur semua duit ni aku boleh jadi gila, jangan letak duit tu. Letak dari SB, KWSP tambah haji. Okey? Okey. Harta ialah apa yang ada cash flow. Cash flow ni maksudnya apa sahaja yang kita miliki menyebabkan duit masuk ke poket kita. Apa saja. Contoh, rumah. Miliki rumah, ada income sewaan. Sewa. Tanah. Ada hasil. Ini adalah harta. Mungkin tuan-puan memiliki bisnes. Tuan-puan adalah owner. Tuan-puan ada team management. Bisnes jalan sendiri. Tuan-puan dapat dividen sebagai contoh. Income daripada bisnes. Harta intelek. Intellectual property. Contoh, buku. Tulis buku. Saya penulis buku. Penulis buku ni adalah buku saya tulis sekali saja. Tetapi disebabkan saya tulis sekali, duit datang kepada saya berkali-kali. Walaupun saya tak jual buku. Dalam bentuk royalty. Saya tulis sekali je. Buku Wang Emas Misi Bayar Hutang saya tulis sekali je. Tahun 2017, 2018. Sekali je saya tulis. Tetapi dalam income yang masuk daripada buku tu, walaupun saya tak jual buku, banyaklah tuan-puan. Saya tak kerja pun saya dapat duit banyak di situ. Saya tulis tu sebenarnya bukan saya nak buat duit. Galeri Ilmu, penerbit kontak saya. Dia kata, Tuan Zul punya ilmu ni banyak follower, banyak pembaca. Ilmu ni kalau tak dibukukan, dia akan hilang. Dia kata, why not kami bukukan? Okeylah dia buat, dia minta saya sign dia. Saya semak-semak, dah terbit buku, itu je. Based on apa yang saya tulis dekat blog, disusun, biar jadi satu buku bermanfaat untuk masyarakat. Okay? Tulis buku, ini adalah intellectual property, kita dibayar royalty.